Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Eva Natasha binti Abdullah, berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik SK Abang Buk Jerijeh. Dari kecil, saya mempunyai hobi suka membaca buku. Kerana dengan membaca, saya dapat rasa seperti saya sedang meneroka sesuatu yang baharu dan memberi pelbagai pengalaman emosi kepada saya. Pada hari ini, saya sangat teruja untuk berkongsi tentang sebuah novel yang begitu menarik bagi saya, berjudul Ana Sweet TikToker. Novel dari siri novel Ana Soleha ini mengulas serta menceritakan tentang kehidupan remaja dan media sosial yang begitu terkenal sekarang, iaitu TikTok. Di dalam novel ini tunjukkan juga mengenai persahabatan 4 remaja, iaitu Ana, Idah, Ina dan Ita, serta bagaimana media sosial TikTok ini menjadi rencah dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai seorang pelajar. Novel terbitan Ana Muslim ini diterbitkan pada tahun 2023 dan setebal 128 halaman. Buku ini mempunyai sisipan kandungan sebanyak 11 bab yang menceritakan kehidupan remaja sekolah dan pengaruh media sosial TikTok dalam kehidupan mereka. Novel ini secara ringkasnya menceritakan tentang 4 orang remaja yang berusia 12 tahun yang terjebak dengan aplikasi TikTok. Konflik di dalam cerita ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh TikTok dalam persahabatan dan kehidupan mereka. Antaranya ialah apabila video rakan mereka Idah menari menjadi viral dan mengundang banyak respon negatif dari netizen. Selain daripada itu, dalam cerita ini tunjukkan juga konflik murid yang menipu untuk mendapat kemenangan dalam pertandingan hasilkan video TikTok yang terbaik. Di dalam cerita ini banyak menekankan pengaruh media sosial dalam kehidupan remaja, antaranya ialah tentang kesan TikTok ini kepada watak utama, iaitu Ana, yang merupakan seorang berperwatakan positif, merasa juga sedih dan kecewa apabila video yang dimuat naik olehnya turut mendapat komen-komen yang negatif. Di sini menunjukkan walaupun kita memuat naik video-video yang positif, namun kita tidak boleh mengawal respon netizen terhadap video yang dihasilkan. Novel Ana Sweet TikToker ini sudah semestinya memberi banyak impak positif dalam kehidupan saya kerana mengandungi banyak pengajaran dan panduan dalam menjadi seorang insan yang lebih baik. Pengajaran pertama yang saya dapat dalam novel ini ialah betapa pentingnya sebuah ukhuwah persahabatan dalam membantu kita menghadapi setiap dugaan. Selain itu, saya mempelajari bahawa kita haruslah berhati-hati sebelum memuat naik video atau apa-apa perkara dalam akaun media sosial ini kerana boleh membawa impak dalam kehidupan kita. Kita seharusnya berfikir dengan waras dan tidak mengikut rasa teruja sebelum memuat naik sesuatu. Pengajaran paling dalam novel ini ialah media sosial bukanlah sesuatu yang negatif jika kita mengendalinya dengan otak yang waras dan tidak mengikut populariti sebagai kayu ukur dalam dunia media sosial ini. Bagi saya, kekuatan utama dalam novel ini ialah isu yang diketengahkan dalam kehidupan remaja sangat dekat dengan kehidupan remaja sekarang yang banyak dipengaruhi kehidupan media sosial mereka. Penggunaan bahasa yang ringkas dan mudah serta diselipkan dengan beberapa grafik yang menarik menjadikan mesej yang disampaikan sangat jelas dan mudah difahami. Melalui novel ini, saya mempelajari kita janganlah sesekali menjadi hamba kepada mana-mana media sosial. Sebaliknya, gunakan media sosial ini sebagai satu jalan untuk menjadi seorang insan yang lebih baik. Rekaman cantik, wajah berseri, like dan komen, hati gembira. Bijak memilih apa yang dikongsi agar maruah sentiasa terjaga. Akhirul kalam nadi ilmu amalan membaca. Sekian, terima kasih.